Okay guys, so hari ni aku bawa kereta aku pergi cuci. Sebab dah 2 minggu kot aku tak cuci kereta aku. Pada 2 minggu je, baru 2 minggu. Dia punya kotor dia, kau tengok. Siap aku boleh lukis-lukis, Mat. Tu belakang dia, ni bahagian belakang dia. Bahagian depan kau tunggu jap tu kau tengok lagi teruk tu. Tu dia, nampak hitam dia. Memang aku tak boleh nak relax dah. Aku bawa kereta aku pergi cuci. Memandangkan hari ni pun aku dah ada cuti sikit kan. So besok aku nak bawa pergi kereta ni pergi kerja. So aku kena cuci dululah, bagi bersih apa semua. Aku bawa kereta aku pergi cuci dekat Washen ni nama kedai dia aku tak payah nak promote. Sebab Washen ni orang dah tahu sebenarnya. Ini bukan konten untuk promote kedai, tak dia tak ada bayar aku apa pun. Aku saja nak promote kedai dia ni sebab dia betul-betul buat aku puas hati. Dia cuci kereta aku memang betul-betul detail. Memang nama kedai pun Ocean Spa and Detailing kan. So memang aku tak boleh nak expect orang kata kesan-kesan kotor tu ada lagi lah bila keluar daripada kedai ni. Memang tak ada dah. Memang kau cuba cari pun memang takkan ada je. Kalau kau tengok dia punya cara cuci dia, even though kau ambil cuci biasa pun, harga dia memang puas hati lah. Dia punya cuci biasa, proses dia memang betul-betul detail. Sedetail-detailnya. Even though pedal, sebelum ni aku dah cuci, pedal minyak, pedal brake, pedal clutch, tak kisahlah, kereta aku tak ada clutch pun. Pedal minyak dengan pedal brake tu pun dia lap, dia basuh apa semua. Memang puas hati lah kau tengok kat sini. Dia cuci aku punya kapet, nampak? Siap berus pakai mesin, tembak pakai air. Ada setengah tempat tu dia kibas gitu je. Tapi memanglah aku tak boleh nak expect sebab ni detailing kan. Kali ni aku cuci, aku buat wax pakai mesin. So wax pakai mesin ni ambil masa sikit lah untuk buat dia. Aku datang tadi dalam pukul 12 lebih kurang. Siap dalam pukul 3. Tapi bagi aku puas hati sebab tunggu masa tak adalah lama. Sebab lagi pun aku sampai tu tak boleh nak expect kedai tu kosong kan. So kedai tu dah bersusun panjang. Aku sampai tu dah bersusun panjang. Aku pun okey lah, tak ada masalah. Memang tiap kali pun, kalau korang nak tahu, orang kata tiap kali kedai ni dia buka pukul 9 tau, 9 pagi. Sebelum 9 pagi tu dah ada customer base dia yang beratur panjang sebelum kedai tu buka. Basically bila aku sampai pukul 9 tu, aku bukan orang yang pertama. Aku orang yang ketiga, kadang kedua, kadang keempat pun ada. Macam tu lah. So yang ni kau layan dulu proses untuk buat wax pakai mesin ni. Wax pakai mesin ni bukan apa, kereta aku colour putih. So bila colour putih ni dia cepat kotor lah. Colour putih